Tengok jernihnya air dia. Hai semua. Puasa kali ni kita dekat Tanjung Biru Port Dickson. Okey. Tengok ada apa kat sini. Bulan puasa so jadi tak ramai. Punya pasir dia. Tengok pasir dia. Pasir dia lembut je. Boleh mandi untuk budak-budak. Wah, dekat Tanjung Blue Lagoon di Teluk Kemar. Tu kan? Okey, cantiknya. Bolehlah ambil angin. Sini kalau bulan puasa tak ramai orang lah. Anak-anak mandi pantai bulan puasa. Elok sangat. Balik kampung. Kampung kita kat laut. Balik raya. Tengok jernihnya air dia. Tengok air dia. Nampak air dia. Jernih. Ada ketam. Ada kat ketam. Betul lah kak ada ketam. Mana dia gigit mana? Dah. Sekejap ibu nak teman nenek buka puasa. Ibu nak solat sekejap. Nak buka dah ke? Belum, ibu nak asar, nak solat asar. Kakak tak solat asar kak. Jernihnya air dia, ya Allah. Siapa tu? Ni kerang ni kita nak buat macam mana ni bu kerang? Kerang kita kena bakar semua. Nanti letak je atas tu. Atas jaring yang besar. Dia sepit tu ada bukan atas harang tu. Nanti kena api yang dia. Tok ni, dia tok ni. Yelah kena pakai sepit lah. Sepit atas kita. Biar je. Nanti kulit dia kita boleh buang. Kulit dia. Nenek pinjam baldi. Ada. Okay. Kita bakar. Kat puasa. Orang mana orang buat berpuasa pergi pantai. Ikut kan? Nanti ada orang lain ikut buat. Tu masin lah tu. Nanti macam kasar sikit. Jangan bakar. Itu kita punya ke? Yalah. Oh. Jadi India ada rasa. Tak, dia bawa tika dia tu. Yang tu memang ada rasa. Ada surut. Tapi ada surut kita boleh mandi. Pasir dia best tu pasir dia. Ni saya balik. Ya. Mana ke? Aduh, sangkut seluar. Nak kemah. Kau tidur sini best juga ya. Ana. Pinggan ni mana mak? Letak dalam ni. Boleh dia ni. Tak ada pisang ni. Dalam bekas ni balik. Sekejap. Kita ketuk sikit. Pasir. Nanti kulit kerang pula. Dia punya apa? Ya. Dia punya terung ni nanti kita rendam. Kena basuh. Tanggal kulit dia. Dia kena ni pun tak apa lagi. Surut ha. Kerang ni kena bakar. Okay. Kita buat ikan apa tu? Ikan bakar. Ikan apa ya? Ikan siakap bakar dengan ikan talapia. Nak kibas sikit. Cuma boleh tidur kat kemah syoknya. Hujan malam-malam asal macam kita. Kau apa dah ni? Kita bawa air orange. Ada buat sirap ni, boleh buat sirap. Ada ais tak? Azam. Ya, serius. Sirap lychee. Kerang tu kita letak atas dia tak boleh. Kan nak alihkan tu ni. Nak alihkan kan. Ginilah jadi menantu mana dera kan? Sungguh luar biasa. Serius lah. Boleh tak? Nak mandi juga.
Boleh. Masalahnya airnya ada lagi ke nak mandi? Ya, ada. Ya, bagi tanda ikut kakak ya. Kata airnya pasang kakak bagi tanda. Dia connect lah. Tadi dia suruh kan. Dia naik balik sarut tu juga. Tak kakak nak pergi. Orang ikut orang. Ikut je orang. Tak ada pasal. Ayah anda dari Ibu, ini dah lawa lah ibu. Ikut. Okay, thank you. Ambil gambar. Kak Debak punya lawa. Samsung. Ni Samsung ni memang spek kamera. Hari ni kita berbuka di Teluk Biru. Apa Teluk Biru tanya. Tanjung Biru, Teluk Biru pula. Viral. Belakang polisi orang tak mana tahu. Orang bulan puasa mana orang pergi pantai, kita je. Kakak tak bawa duit. Orang cari baju raya. Lawa lah kamera dia. Ni Samsung apa? Samsung apa bang? A51. Ha? A51. Air tolong air sikit. Oh, terbakar pula kau ni. Janganlah. Bukan tu. Korang tak boleh terbalik dah. Airnya. Okay bang. Dah. Okay. Hujan semua berpindah. Ini ambil air boleh. Dah lah, dia dah tutup tadi tu. Dah tak Sekejap. Kena berpindah sebab hujan. Hujan. Ada ayam bakar. Wow. Ni geram pula dia. Ni ada ulam ni. Aduh, ayam bakar. Cantiknya tengok matahari. Ni dek, ni. Kau nama tadi mana? Kak. Lagi sikit. Kamera kosong. Kakak minta dong. Siapa nak air lagi? Nak, air masak. Masa tak ada air ais. Nak. Dah. Allah, lain air dah. Air dah air. Dah, air ais ni. Dah. Mana air? Oh, cantiknya matahari. Tak gambar.